Tan Sri Yang Di-Pertua, bagi soalan YB Sabak Bernam, terima kasih. Ingin saya maklumkan bahawa tahap sara diri atau Self-Sufficiency Level SSL bagi beras, sayur-sayuran, buah-buahan dan daging, lembu, kerbau dan ayam pada tahun 2014 adalah seperti berikut. Bagi beras, tahap sara diri kita lebih kurang 71.6%, sayur-sayuran kira-kira 90%, buah-buahan hampir 100%, iaitu 99.8%, bagi daging, lembu kita agak sedikit, iaitu bawah pada 30%, manakala ayam melebihi, iaitu 104%. Ingin saya maklumkan juga bahawa pada tahun 2014, bil import makanan kita ataupun jumlah import makanan kita ialah sebanyak 42.6 bilion ringgit. Pada tahun ini kita belum dapat suatu data yang lengkap, tetapi sehingga bulan Jun tahun 2015 ialah sekitar 21.44 bilion. Mengenai soalan yang ditanya oleh YB Bukit Katil, sehingga bulan Julai, kerana kita belum lagi mendapat maklumat yang lengkap sehingga ujung tahun, dari segi jumlah import makanan, akibat daripada penurunan nilai mata wang kita berbanding Amerika Syarikat, tidak banyak berubah, ya, kerana ada faktor-faktor lain, kerana kita mengimport makanan itu bukan semestinya kita memerlukannya, tetapi ada pilihan-pilihan lain dan sebagainya. Kecuali beras, kita anggarkan bahawa terdapat sedikit impak kepada nilai wang yang terpaksa dibayar oleh pengimport beras. Terima kasih, Tan Sri.